Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Ramadan, pejam celik tanpa kita sedari kita telah pun memasuki Ramadan yang kelima. Maknanya kita dah berpuasa selama 5 hari. Kita dah iftar selama 5 hari. Kita dah menunaikan solat sunat tarawih dengan izin Allah kurang lebih dalam 6 hari. Masya-Allah tabarakallah. Jadi walaupun masih berada dalam semester pertama Ramadan, tetapi telah pun mencapai pada hari yang kelima kita telah berpuasa. Selamat menyambut ibadah berpuasa Ramadan Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bikhair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah yang kita lakukan. Moga Allah Subhanahu wa taala dorongkan untuk sentiasa beramal soleh. Moga Ramadan, madrasah Ramadan yang kita lalui ini menjadi peluang dan ruang Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki amalan, menambah baik amal soleh, agar keluar daripada madrasah Ramadan tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sebutkan amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Baik, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah dimaklumkan kalau boleh kita nak habis sharp jam 10.30 sebab difahamkan akan ada majlis, akan ada tadarus Al-Quran setiap grup. InsyaAllah Ustazah akan habis 10.30. Ustazah akan usahakan, dan Ustazah akan fokuskan pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan bab fidyah puasa yang Ustazah ada hutang soalan, dan juga berkaitan dengan bab apa hukum wanita haid masuk ke dalam masjid. Dua perkara ni insya-Allah yang nak ditekankan pada hari ini. Jadi kalau ada yang masih dah mula tadarus, ada yang masih bertadarus, tolong panggil kawan-kawan untuk datang, sebab kita kena tahu aulawiyat, fiqh aulawiyat. Yang perlu diutamakan adalah menuntut ilmu, yakni ilmu fardu ain. Menuntut ilmu fardu ain hukumnya wajib. Tadarus Al-Quran hukumnya wajib ke? Kalau tak tadarus berdosa ke? Tidak. Tapi kalau tak belajar ilmu fardu ain berdosa. Jadi sebab itu kita kena faham aulawiyatnya di mana. Bagi yang ditadarus boleh berhenti seketika dan datang dulu, berada terlebih dahulu dalam majlis ilmu. Kemudian boleh sambung selepas ini, tak ada masalah insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pergi terlebih dahulu. Ustazah ada hutang persoalan berkaitan dengan bab fidyah puasa. Jadi Ustazah kira mari sama-sama kita telusuri terlebih dahulu. Dia tidak ada dalam kitab. Kalau ikutkan, dia tak sentuh lagi lah bab puasa ni. Ya, kalau memang lagi sebahagian daripada ilmu fardu ain, tetapi belum masuk lagi. Kalau ikut jadual kelas kita ni belum mencecah lagi pada bab puasa. Pun begitu, kita mengambil barakah keberkatan berada di dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita sedang menjalani ibadah berpuasa. Maka mari sama-sama kita recall, kita telusuri, kita peringat balik, kita tambah baik, tambah pengetahuan berkaitan dengan bab fidyah puasa. Kemudian ada masa lebih, insya-Allah Ustazah akan masuk kepada sambung pengajian apa yang ada dalam kitab ni lah. Okey. Baik, subhanallah. Pertama kita kena faham apa makna fidyah. Ia berkait dengan apa yang saya akan kongsikan, apa definisi fidyah, dalil yang berkaitan dengan bab fidyah, siapakah golongan yang perlu ataupun yang wajib bayar fidyah, Kemudian akan ditelusuri dengan berapakah kadar bayar fidyah, nak bayar pakai apa, boleh ke bayar pakai duit, ke kena bayar pakai beras. Dan jika khususnya kita berada di Selangor ni lah, kadar bayar fidyahnya berapa, bagaimana cara nak membayar fidyah tu, adakah boleh kita bayar kepada ahli keluarga sendiri, kan? Jadi kalau boleh pada ahli keluarga ni siapa dan bagaimana kondisi dan keadaannya. Jadi subhanallah, dan bagaimana untuk kita mengetahui cara pengiraan fidyah tersebut, adakah perlu berganda ataupun tidak. Ini antara persoalan-persoalan yang sering ditanyakan oleh ramai pihak. Jadi insya-Allah sama-sama kita telusuri dan pelajari insya-Allah. Baik, sekali lagi Ustazah mengalukan dan Ustazah menggesa, kalau boleh panggil kawan-kawan yang Ustazah tahu kereta parking banyak ni. Jadi mesti ada ni yang masih sedang bertadarus.
kita kena tahu fiqh aulawiyat yang utama adalah berada dalam majlis ilmu. Ya, sebagai adab menuntut ilmu, adab dengan guru, ya, perlu meraihkan terlebih dahulu majlis ilmu. Ya, takut-takut dalam keadaan ada yang berkecil hati, ya, tidak diterima pun tadarus tersebut, kan. Wal'iyadzubillah. Jadi subhanallah, di sini kita perlu tahu bab hukum. Ustazah sebut tentang fardu ain, ustazah sebut tentang fiqh. Di mana-mana pun ustazah bagi tahu tentang perkara ini. Kerana ini realiti yang berlaku. Bahkan kita memahami tadarus Al-Quran itu sendiri, ya, kita mengejar hatam. Kenapa kita tak nak datang majlis ilmu? Sebab kita mengejar hatam. Kita balik kepada apa hukum kalau tidak hatam Al-Quran? Apa hukum tak hatam Al-Quran? Berdosa ke? Tidak berdosa. Tapi apa hukum kalau kita tak faham ilmu agama yang menyebabkan kita tidak dapat beramal dengan baik? Ya, yang menyebabkan kita kadang-kadang beramal dengan salah. Maka hukumnya berdosa. Di situ kita kena faham fiqh aulawiyatnya. Ustaz selitkan sedikit lah, ya, sebab tadi Ustazah masuk-masuk tak ada orang kat depan ni. Ustazah ingat kelas ni dekat bilik kuliah, kan. Rupa ada juga yang menunggu di belakang. So, tapi kereta banyak ni, kan. Selalunya bila kita parking tu, kita mudah sangat nak cari parking ni. Tapi tidak ada. Dan Ustazah sangat yakin ada orang-orangnya yang mungkin sedang mengejar tadarus, kan. Mengejar benda yang kalau ikutkan lebih aula adalah menuntut ilmu fardu ain. Ilmu yang Ustazah ajar ni bukan ilmu memasak, fardu kifayah. Bukan ilmu bertukang, itu fardu kifayah. Ini ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita belajar. Baik, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna fidyah? Fidyah ni berasal daripada perkataan fada. Apa maksud fada? Fada itu membawa erti tebusan atau gantian bagi sesuatu yang ditinggalkan. Disebabkan itulah namanya fidyah. Ya, dari sudut istilah pula, fidyah adalah bayaran berupa makanan kepada fakir ataupun miskin sebagai ganti puasa yang tidak mampu ditunaikan atau tidak diganti sehinggalah tiba Ramadan yang berikutnya. Jadi kalau boleh kita fahami di sini, fidyah itu sendiri maksudnya denda. Fidyah itu sendiri maksudnya tebusan atau gantian yang perlu digantikan sebab meninggalkan sesuatu kewajipan. Dalil yang berkaitan dengan bab fidyah ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada seorang yang miskin. Bahkan dalam dalil yang lain diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan, ya, apa asbab kelewatan qada puasa? Wanita yang hamil, wanita yang menyusukan anak, jika dia bimbang terhadap anaknya, hendaklah dia berbuka dalam masa yang sama memberi makan fidyah. Dari situlah antara dalil-dalil yang menjadi kewajipan yang menuntut untuk seseorang itu membayar fidyah apabila dia meninggalkan puasa. Baik, kemudian kita faham sama-sama siapakah golongan wajib bayar fidyah ni. Tolong ingat 6 golongan yang utama ni. Tolong catat. Ya, Ustazah sebut satu-satu. Ustazah pisahkan satu-satu. 6 golongan yang utama. Jadi semak pada diri, semak pada ahli keluarga, ada tak yang berkaitan dengan golongan ini? Ada tak yang tergolong di kalangan golongan ini? Yang pertama adalah pesakit kronik. Bagaimana pesakit kronik? Penyakit yang tidak ada harapan sembuh, yang bukan usia tua pun, tapi kronik. Tak kisahlah umur berapa, tapi kronik yang mana tidak ada harapan sembuh dan doktor juga mengesahkan tidak mampu ataupun tidak boleh untuk berpuasa selamanya. Maka di sini golongan sebegini dia perlu dan dia wajib bayar fidyah. Dalam masa yang sama dia tidak perlu qada. Bayar fidyah wajib, qada puasa tak perlu. Okey? Kemudian yang kedua, golongan warga emas yang keuzuran. Keadaan yang bagaimana? Terlalu tua, yang tidak lagi mampu untuk berpuasa secara kekal. Sebab kerana sakit tua, keuzuran, terlalu tua. Golongan sebegini wajib bayar fidyah, dalam masa yang sama juga tidak perlu qada puasa. Bezakan, ya. Yang pertama tadi pesakit kronik. Pesakit kronik ni boleh tak kira umur.
Asalkan pesakit kronik yang tak ada harapan sembuh dan doktor mengesahkan memang tidak boleh berpuasa, mungkin kena masuk air, kena minum, kena cukup air dan sebagainya, maka dalam keadaan tersebut, yang pertama tadi, dia wajib bayar fidyah dan tak wajib qada. Sama juga bagi golongan yang kedua, yang warga emas yang uzur tua, yang memang tak boleh dah pun nak berpuasa, ya, golongan itu juga adalah wajib fidyah dan tidak wajib untuk, tidak perlu qada. Yang ketiga, wanita hamil. Cuma wanita hamil ni kita kena perincikan keadaan mereka. Yang ketiga, wanita hamil. Yang keempat, wanita yang menyusukan anak. Kenapa Ustazah pisahkan? Ada sebahagian maklumat ataupun info kita menemui wanita hamil dan menyusukan anak, supaya bagi nampak jelas. Ya, kadang-kadang ada orang melalui fasa sedang hamil tapi tidak menyusukan anak pun. Ada orang yang mengalami fasa menyusukan anak tetapi tidak hamil. Ada orang mengalami fasa yang hamil dan perlu menyusukan anak. Jadi subhanallah, Ustazah pisahkan bergantung relate dengan keadaan masing-masing, tapi hukum ni tidaklah begitu berbeza bagi wanita yang hamil dan menyusukan anak. Bagi wanita yang hamil dan menyusukan anak, dia kena tengok 3 perkara ni, 3 keadaan. Maknanya, okey, pertama kena detect, okey, sekarang ni kita pasal apa? Okey, katalah wanita itu sekarang saya menyusukan anak. So kita kena tengok menyusukan anak yang bagaimana. Ataupun katalah dia seorang yang sedang hamil. Jadi kita kena tengok hamil yang dalam keadaan yang bagaimana. So keadaan bagaimana tu kena ambil kira 3 perkara, 3 kondisi, 3 keadaan. Yang mana dia tidak berpuasa dalam keadaan dia hanya bimbang pada kesihatan dirinya sahaja. Itu pertama. Dia bimbang kesihatan keadaan dirinya sahaja. Kalau dia hanya bimbang dirinya sahaja, dia tak perlu fidyah tapi qada. Qada sahaja dan tak perlu bayar fidyah. Hanya perlu qada. Keadaan ataupun kondisi yang kedua, dia ada kebimbangan terhadap anaknya sahaja. Diri dia okey je, cuma dia rasa macam kenapa tak bergerak anak ni, jadi lemah ke apa ke. So diri dia sebenarnya gagah je, kuat je, sihat je, tak ada mual ke, tak ada apa ke, baik-baik saja. Cuma anak, dia risau akan anak, ya, tak bergeraknya, adalah kerisauan dan sebagainya. Maka kalau bimbang akan anak sahaja, dia wajib qada dan dia wajib bayar fidyah. Kalau dia tinggalkan puasa disebabkan kebimbangan terhadap anaknya sahaja, sekali lagi saya ulang, wajib qada dan juga dalam masa yang sama wajib untuk membayar fidyah. Kondisi keadaan yang ketiga adalah dia tidak berpuasa dalam keadaan dia bimbang akan dirinya dan anaknya. Diri dan anak. Bukan anak aja, diri dia pun dia bimbang. So bagi kondisi ini hanya perlu qada saja. Tak wajib bayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah ni apa dia? Yang melibatkan orang lain. Tuntutan ke atas individu lain. Anak tu pun hamba Allah, betul tak? Kalau dia dah jadi mukallaf nanti, dia pun diwajibkan untuk melakukan perkara yang sama, betul tak? So kita hamba Allah yang jatuh tuntutan ke atas kita sebagai mukallaf untuk menunaikan ibadah berpuasa khususnya bulan Ramadan, wajib hukumnya. Maka kita tak berpuasa disebabkan orang lain. Jadi wajarlah, bukan sekadar qada, dalam masa yang sama kena bayar fidyah. Boleh faham di situ Baik, kemudian jadi sama juga bagi orang-orang yang menyusukan anak. Dia tak berpuasa dalam keadaan dia menyusukan anak. Kena tengok dia menyusukan anak tu disebabkan dia tidak berpuasa sebabkan bimbang terhadap diri dia ke, atau bimbang terhadap anak ke, atau bimbang terhadap diri dan anak. So kena tengok 3 kondisi tersebut ya. Jika dia berbuka kerana bimbang keselamatan anak saja, sekali lagi Ustazah ulang, dia kena apa? Qada dan juga fidyah. Tetapi kalau dia bimbang akan dirinya saja, maka dia perlu qada tapi tak wajib fidyah. Kemudian golongan yang kelima yang perlu bayar fidyah ni siapa dia? Orang yang melengahkan atau melewatkan ganti puasa sehinggalah bertemu Ramadan yang seterusnya. Contohnya bagi seseorang yang haid ataupun sihat, tapi ada waktu Ramadan yang lalu dia tidak berpuasa. Jadi
puasa ni adalah tuntutan yang wajib. Bila kita tak buat, kita berdosa. Bila kita tak buat, kita sedang berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hutangnya solat kita kalau kita tidak melaksanakannya. Walaupun tidak haid, contohnya macam sihat tapi tidak berpuasa. Jadi golongan ini wajib untuk membayar fidyah sekiranya dia melewatkan, melengahkan ganti puasa sehinggalah bertemu Ramadan yang seterusnya. Okey? Tapi kalau dia ganti puasa pada tahun itu juga sebelum bertemu dengan Ramadan yang lalu, contohnya ni ada waktu, contohlah hari pertama Ramadan tadi tertinggal. Hari pertama Ramadan itu hari tertinggal. Jadi sepanjang tahun ini dia menggantikan puasa sebelum bertemu dengan Ramadan tahun hadapan. So selagi itu tak perlu fidyah lah, qada saja. Ini kalau melengahkan, melewatkan sehingga bertemu dengan Ramadan yang seterusnya pun tak habis ganti, then only baru dikenakan fidyah. Jelas tak di situ? Ini selalu kadang-kadang ramai juga orang yang keliru. Okey. Golongan yang kelima ni bukan sekadar dia wajib fidyah sebab kerana melewatkan, tetap juga dia wajib qada. Tetap wajib qada. Okey. Kemudian golongan yang keenam, meninggal dunia dalam keadaan hutang puasa. Ini mungkin bukan berkait dengan diri kita lah sebab kita belum meninggal kan. Risau juga ya. Kan? Semua hidup ni. Cuba cek betul-betul ni. Baik, subhanallah. Golongan yang ke-6 ini dia meninggal dunia dengan hutang puasa, maknanya berkait dengan ahli keluarga kita. Kita sebagai ahli waris, ambil tahu, ambil cakna. Jika meninggal dalam keadaan tidak sempat qada, waris digalakkan untuk membayarkan fidyah daripada harta si mati. Digalakkan untuk bayar fidyah daripada harta si mati. Tapi kalaulah dia tidak qada disebabkan keuzuran, sakit yang tua. Jadi balik pada hukum golongan tadi. Bagi golongan yang kronik, sakit tua, tak wajib qada. Ya? Dan juga tidak menjadi kewajipan pun untuk ahli waris nak membayarkan fidyah kepadanya. Tapi kalau orang yang kita tahu meninggal dalam keadaan sihat, tapi meninggal dan kita tahu mungkin dia ada tinggal puasa, ahli waris ni ambillah tanggungjawab untuk membayarkan fidyah bagi pihaknya menggunakan harta si mati. Kalau ikutkan, dia tidaklah diwajibkan. Sebab kalau waris tak tolong bayar, waris pula berdosa tentang dosa orang lain. Kan? Di mana keadilan di situ? Kan? So, digalakkan. Jadi, kalau atas dasar cinta, sayang kerana Allah, kerana Rasulullah, kan? Kita sayang kan ahli keluarga kita, mungkin mak ayah kita, ataupun pasangan kita, ataupun anak-anak, ataupun adik-beradik, ataupun mak pak saudara kita. Kan? Jadi kita sebagai ahli waris ni, jadi digalakkan untuk menyelesaikan hutang-hutang si mati ni, sama ada hutang pada manusia dan hutang kepada Allah. Kalau puasa ni adalah jalan dia, tapi solat ni tak ada jalan. Masya Allah kan. Tu yang kita tahu. Kalau Ustazah mengajar bab tentang solat ni, tolong jangan tinggal. Pusing-pusing puasa ni ada lagi jalan lah, waris nak tolong bayar kan. Tapi solat bagaimana? Bagaimana kalau solat tinggal solat? Kan? Okey. Baik, kalau kita tahu ada di kalangan keluarga kita yang tidak apa kita kata tidak berpuasa lah, kemudian dia meninggal dunia. Tapi kita tak tahu amount, bilangan, berapa hari. Dalam kaedah fiqh ni, kita kena ambil berdasarkan apa yang diyakini. So, nak tak nak, kena pilih satu amount yang diyakini.
Nak selamat lebih daripada apa yang diyakini. Boleh faham ya? Maksudnya katalah kita rasa sebulan tu, dalam tempoh setahun tu memang sebulan tu dia tidak berpuasa katalah. So kita kata 30 hari lah. Kan? So kita lebih yakin 30 hari. Jadi kalau kita nak selamat, kita bayar lebih, tak ada masalah. Bayarkan fidyah lebih, tak ada masalah. Ataupun katalah sebenarnya ada hari yang dia puasa dalam 15 hari, 20 hari. So nak selamat, bayarlah untuk sebulan saja terus. Sebulan, puasakan sebulan, 29 atau 30 hari. So memang kita tak tahulah. Kita tak boleh nak tanya pun pada si mati exact amount. So kalau nak tunggu dia jawab, jenuh, tak bayar-bayar fidyah tu contohnya. Betul tak? So ambil yang diyakini, amount yang diyakini. Perkara yang tersembunyi diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau nak fikir wah tak tidur malam kita. Kan? Was berpanjangan, berhari-hari, berbulan-bulan was-wala lah, tak settle kan. Contoh. Okey? Baik, kemudian. Jadi 6 golongan tersebutlah yang perlu kita perhatikan, ya, yang mewajibkan ada perkaitan ni, dituntut untuk membayar fidyah. Kadar bayaran fidyah ni berapa dia? Kadar bayaran dia adalah kalau tertinggal 1 hari, 1 mud makanan asasi, 1 mud beras. 1 mud bayaran beras ni berapa dia? Kurang lebih dalam 600 gram beras. 600 gram beras. Cuma kalau perlu kita fahami di sini, kalau ikut pembayaran mazhab Syafi'i yang sebenar-benarnya, bayar zakat ni dia memang tak boleh bayar dengan nilaian mata wang. Itu yang sebenar-benarnya kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i. Tetapi fatwa agama di kebanyakan negeri di Malaysia ini membolehkan, ya, mengeluarkan fatwa bahawasanya boleh membayar kepada pihak zakat yang mewakilkan pembelian makanan tersebut dibayar dengan nilaian mata wang. Jadi maknanya kita fahami di sini dalam konteks membayar zakat yang sekarang kalau kita pakai duit, dia bukan ikut mazhab Syafi'i tu. So sebab tu kita memahami bahawasanya, ya, ada perkara-perkara yang ada keluasan perbezaan pandangan, ya, ada perbahasan yang lanjut, ya, berkaitan dengan sesuatu perkara berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Kan? Kadang orang memandang remeh dan rendah kepada pandangan-pandangan mazhab yang lain, sedangkan semua tu adalah pandangan muktabar Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita tahu tu sebenarnya. Macam saya sebut kategori yang macam terpaling Syafi'i lah kita kata kan, bermudah-mudah menghukum orang lain yang berpandangan dengan mazhab lain. Contohnya Contoh kalau kita pergi tanah suci kan, kita tengok ada orang yang bila dia duduk tayat awal atau tayat akhir dia bergoyang-goyang macam tu, kemudian terus kita kata salah ni, sesat ni, tak betul ni dia solat ni, apalah dia solat macam ni. Hati-hati, jaga-jaga. Bukan dia yang salah, sebenarnya kamu yang tak habis belajar. Nampak tak kat situ? Kalau kita terpaling Syafi'i sekalipun, ketahuilah kita bayar zakat sekarang ni pun bukanlah mengikut kaedah pandangan mazhab Syafi'i sebenarnya. Subhanallah. Okey, baik, masya-Allah, tabarakallah. Baik, macam mana cara pengiraan fidyah? Perlu berganda ke tak perlu berganda? Siapa jawab berganda sila angkat tangan. Siapa jawab tidak berganda? Siapa yang tak nak jawab? Ramai yang tak nak jawab ni, memilih untuk tak nak jawab, ya. Baik, subhanallah. Pertama kita kena faham di sini, ya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia memang menyatakan perlu digandakan mengikut tahun kelewatan tersebut. Kalau ikut mazhab Syafi'i, memang perlu digandakan. Tetapi di sana ada sebahagian ulama contemporary yang menyatakan boleh untuk tidak menggandakan. Maknanya hanya cukup untuk satu fidyah untuk satu hari tanpa perlu digandakan, khususnya jika berkaitan dengan kes-kes yang sangat berat. Contohnya, kes yang berat ni macam ada seorang yang baru berhijrah katalah, ya, baru berhijrah umur 40 tahun, tapi Islam sejak lahir. So banyak keadaan sama ada dia banyak tinggal puasa ataupun dia sebenarnya tak berpuasa pun, baru berhijrah. So dalam keadaan sebegitu banyak kan dia nak kena ganti tu. Satu nak kena ganti, satu nak bayar fidyah pun banyak juga. Bila mana dikalikan, digandakan.
dalam keadaan dia mungkin kurang kemampuan dan sebagainya, maka di sana bolehlah bertaklid kepada pandangan ulama yang menyatakan tidak perlu digandakan. Tapi kalau ditanya daripada digandakan tidak digandakan mana yang lebih afdal, pasti digandakan. Sebab pada akhirnya duit yang kamu keluarkan tu bukanlah untuk kepentingan individu atau peribadi mana-mana pihak, tapi duit itu akan disedekahkan, diinfakkan kepada golongan fakir miskin. So wajarlah kalau ikut hikmahnya, kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam agama, lalu kamu dikenakan denda, dan denda kamu itu kamu perlu memberi makan kepada fakir miskin. Wajarlah hikmahnya. Bukanlah denda yang membuta tuli. Denda kamu kena melukakan badan kamu. Tidak. Dendanya kamu kena cakar tangan ke apa, tak ada kan. Subhanallah. So tak rugi pun kalau kita ini dalam istilahnya seakan-akan membayar denda itu dalam erti kata bersedekah. Tak rugi pun bersedekah, betul tak? Mana qasad sadaqatum min mal, takkan miskin, takkan berkurang harta sekiranya bersedekah. Ataupun bagi wanita yang hamil atau menyusukan anak atau keluar darah nifas ketika bulan Ramadan, tiap tahun pula tu banyak nak kena ganti, kan? Banyak sangat puasa nak kena ganti. Ya, mungkin tahun tu mengandung, tahun yang kedua sebab kerana menyusu, tahun yang ketiga sebab kerana keluar darah nifas, tahun yang keempat mungkin berpantang contoh, ataupun rotate benda yang sama contohnya kan. Berlaku tiap-tiap tahun contohnya ya. Itulah ya kelebihan anugerah yang ada pada golongan wanita. Ustazah sebut kelebihan, ustazah kena sebut anugerah. Jangan melihat ia sebagai satu bebanan, kerana di sebalik kepayahan, kesakitan, bebanan itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada masyaqah, ada rusah, keringanan yang diberikan kepada golongan ini. Maka dalam keadaan tersebut katalah nak mengganti tu banyak, kalau ganda banyak, maka di sana adanya rusah, keringanan, al-masyaqqah tajlibu taysir, kepayahan, kesukaran membawa kepada kemudahan. Bolehlah memegang kepada pandangan ulama yang menyatakan tidak perlu digandakan. Tapi kalau tak ada kekangan apa-apa, memilih yang lebih aulawiyat, yang lebih afdal, yakni digandakan adalah lebih utama. Tak usah pening-pening, tak usah macam kini nak ganda, tak nak ganda. Kita tahu kita mampu. Boleh je kalau kita bayar ganda, tak ada masalah pun. Tidak kita kata apa? Mengurangkan saving ataupun simpanan, ya, ataupun tidak menjadikan kita tak cukup makan pun, contohnya misalnya kata. Lagi-lagilah kalau jemaah dengan alam ni. Kan? Contohlah kan. Subhanallah. Jadi digandakan mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Okey. Baik. Cara nak membayar tu bagaimana? Boleh tak buat sendiri? Bayar sendiri. Cari golongan fakir, golongan miskin, kita buat sendiri. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Ya. Cuma kalau tak nak pening kepala, tak nak banyak fikir, serahkan saja pembayaran itu kepada lembaga zakat atau pusat zakat yang berdekatan, yang berhampiran. Kan? Mereka ada PIC ataupun staf kaki tangan, ya, yang ditugaskan untuk mengagihkan, ya, duit-duit zakat dan sebagainya ini kepada golongan-golongan yang layak menerima zakat. Mereka ada database lagi. Mereka ada database lah siapa yang perlu diberi dan sebagainya. Tapi misal kata kalau ada nak bayar sendiri, boleh dengan syarat pastikan golongan tersebut tergolong di kalangan fakir dan miskin. Fakir ataupun miskin. Apa maksud fakir? Apa maksud miskin? Sama ke maksudnya? Ke beza? Berbeza. Fakir ni apa dia? Orang yang kalau ikutkan kehidupan dia tidak mencukupi 50% daripada keperluan asas. 50% daripada keperluan asas ni memang serba-serbi tak cukup lah. Ini betul-betul fakir. Kalau miskin pula, dia memang ngam-ngam apa yang dimiliki untuk kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nak bagi faham ni. Cukup-cukup makan. Ini golongan miskin. Boleh faham ya di sini? So, boleh beri.
Cuma persoalan susulan yang ditanya, kalau beri pada ahli keluarga sendiri boleh tak Ustazah? Kan? Adik-adik saya ada yang susah Ustazah. Kan? Kadang mak ayah saya ada yang susah. Kan? Ada anak yang susah. Apa lagi? Ada pasangan yang susah, contoh kan. Kita senang pasangan yang susah, contoh. Nak bagi pada dia lah, contoh kan. So boleh ke tak boleh? Jawapannya, beri pada ahli keluarga sendiri itu boleh, dengan syarat yang diberi itu bukanlah tanggungan yang wajib ke atasnya. Contohnya seorang suami, anak-anak ni tanggungan wajib tak padanya? Wajib. Isteri wajib tak padanya? Tak bolehlah beri pada anak-anak dan isteri, tak boleh. Ataupun mak ayah, kan? Jadi beri selain daripada itu, selain daripada mak ayah, selain daripada anak, selain daripada pasangan. Maknanya apa? Contohnya adik-beradik. So adik-beradik ni bukan tanggungan wajib kan? Kalau kita tak sara dia, kita tak tanggung dia, kita berdosa tak? Kita tak berdosa. Kan? Ini contoh. So boleh beri sekiranya di kalangan adik-beradik atau ahli keluarga, selain daripada tanggungan yang wajib, selain daripada individu-individu tanggungan yang wajib ke atas kita, selagi itu boleh beri dengan syarat kategori fakir atau miskin. Boleh faham? Okey, baik, subhanallah. Bagaimana cara kira? Okey, Ustazah bagi contoh situasi yang biasa, yang hanya terlewat ganti 1 tahun saja. Jadi katalah dia tinggal puasa, tak puasa selama 5 hari. Berapa hari? 5 hari. Sampailah bertemu Ramadan yang seterusnya. Ramadan yang lalu dia tak puasa selama 5 hari dan ganti. Ataupun ada hari yang ganti tapi tak cukup, ya, berbaki 5 hari, contoh. Relate dengan keadaan masing-masing. Kan? Sampailah bertemu Ramadan yang akan datang. So maknanya apa? Kalau keadaan begitu hanya lewat 1 tahun semata-mata, kiraannya akan jadi berganda ke? Jawapannya tidaklah. Katalah dia hanya tertinggal 5 hari, kalikan dengan 1 mud. Ya, 1 mud bersamaan dengan 600 gram beras. Kalau dikira dengan nilai mata wang, dia bergantung kepada negeri masing-masing. Ya, fatwa kiraan bayaran fidyah ni dia berbeza-beza di setiap negeri. Sebab fatwa ini ia adalah kuasa agama, kita kata apa? Jawatan kuasa agama yang mengeluarkan fatwa di setiap negeri tersebut. Jadi relate dengan negeri masing-masing. Di antara 5 ke 7 tak silap Ustazah. Tengok balik. Kan? Cuma ada orang tanya, boleh tak kalau saya bayar dekat negeri yang bukan saya tinggal, yang bukan saya duduk? Jawapan yang Ustazah akan sebut, yang pertama, afdal kalau kita bayar fidyah tersebut atau bayar zakat, relate lah dengan fidyah ataupun zakat, di tempat di mana kita tinggal, di mana kita menetap, sebagai tanda kita berbakti, ya, kita berbudi semula di tempat tinggal kita, tempat kediaman kita, tempat kita menetap, iaitu di negeri kita. Tetapi pun begitu, tidak juga menjadi satu kesalahan sekiranya kita nak membayar di negeri yang lain. Contohnya, kita nak bayar dekat, kita tengok negeri apa yang kita rasa macam nak bantu. Contohnya, mungkin sebab kerana baru terkena banjir dan sebagainya. So untuk Ramadan kali ni nak bayar fidyah ataupun nak bayar zakat dekat negeri itulah, contoh. Sah tak pembayaran tersebut? Jawapannya sah. Cuma dari sudut keutamaan, afdal pastinya di negeri di mana kita tinggal. Boleh faham? Okey, itu jelas. Situasi yang kedua, kalau lewat 2 tahun, kalau mazhab Syafi'i kena berganda. Berganda tu nak kira macam mana? Katalah kita ambil juga tadi, tak nak ambil contoh yang jauh sangat, biarlah mudah ingat ni. Katalah kita tinggal 5 hari juga. So Ramadan yang katalah Ramadan ini dia tertinggal puasa 5 hari. Masuk Ramadan yang akan datang pun tak habis ganti 5 hari tersebut. Masuk lagi yang akan datang pun tak habis ganti yang had tahun ini. Contoh. Relate dengan keadaan masing-masing. Okey. Jadi dia kena gandakan. Maknanya bila mana dia lewat 2 tahun, jadi 5
kali 2, jawapannya adalah 10. Betul tak? 10 hari kalikan dengan berapa kadar bayaran fidyah itu. Itu yang dinamakan sebagai berganda. Cuma yang menjadi pening, yang menjadi pusing tu bila mana seseorang itu dia bukan 2 tahun ni ustazah, bertahun-tahun, kan? Jadi bagaimana sampai saya tak ingat dah ustazah. Sebab tu saya sebut tadi, kaedah fiqh ni kita kena ambil yang yakin. Nak selamat, lebihkan apa yang diyakini macam saya sebut tadi. Okey, katalah macam saya sebut tadi, orang yang baru berhijrah 40 tahun, katalah umur 40 tahun. So tuntutan kewajipan dia berpuasa setelah dia akil baligh. Katalah dia akil baligh umur 10 tahun. Betul tak? Katalah, ini contoh. Jadi dalam 40 tahun bermula wajib puasa tu seharusnya selayaknya adalah berumur ketika 10 tahun. Jadi kalau ikutkan 30 tahun tu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh faham kat sini? 30 tahun dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berapa hari yang dia nak kena ganti tersebut? Kalau dalam sebulan tu memang dia tak puasa langsung, jadi 30 hari lah. Betul tak? 30 hari kali dengan 30 tahun. Boleh faham? Dah kali dengan 30 tahun, lepas tu akan kali lagi tak? Kena kali lagi ataupun tidak? Okey. Kalau ikut mazhab Syafi'i dia memang berganda. Tetapi kalau keadaan tadi yang terlalu banyak, itu yang Ustaz sebut, boleh mengambil pandangan ulama yang menyatakan tidak perlu gandaan. Jadi ngam-ngam dia nak kena ganti 30 hari puasa tu dengan 30 tahun yang ditinggalkan itu saja. Tapi kalau dia nak kena ganda, dia kena ganda berapa? Ganda dengan 30 lagi. Boleh faham tak di sini? So 30 kali 30 kali 30 baru kali dengan kadar fidyah tu. Boleh faham? Itu kalau gandaan. Tapi kalau tak berganda, 2 kali sajalah. 30 kali dengan 30 tahun. Katalah kita cuba kira Ini bagi contoh aja, saya bagi contoh. Katalah 30 hari berpuasa yang tertinggal selama 30 tahun kali 30. Jawapannya 900. Betul tak? Kali dengan RM5. Itu kalau tak ganda Kali dengan katalah kita ambil ratio terus genap RM5 kadar fidyah untuk sehari. Jadi dia kena bayar 4,500. Kalau ikutkan lah. Banyak tak? Allah banyak. Kan? Sebab itulah di sana adanya pandangan yang boleh digunakan sebagai keringanan rukhsah baginya, yakni tidak perlu digandakan. Ni kalau tadi 4,500 nak kena ganda kali dengan 30 lagi. Berapa jadinya? 135,000 tau. Allahu Akbar. Itu yang kita faham di sini. Jadi itu saya bagi contoh yang sebanyak-banyaknya lah. Kan? Cuma mungkin itu sangat minor cases lah kita kata sangatlah minor cases Pun begitu tidak menafikan ada berlakunya pastinya. Relate dengan keadaan masing-masing. Kalau hanya dalam Ramadan ni bukanlah tak puasa 30 hari, 15 hari je. Dan tidaklah tak puasa tu selama 30 tahun yang lalu, tidak. Hanya baru 5 tahun, 7 tahun. Mungkin ialah fasa-fasa hamil, menyusu dan sebagainya tu, fasa-fasa tiadalah sampai 30 tahun dan sebagainya kan. Jadi so perkiraannya begitu. Saya bagi contoh saja tadi. Okey? Baik. Sepuluh 26 dah. Tak dan bagi kepada topik berkaitan dengan apa hukum wanita haid masuk ke dalam masjid. Soalan ni sangat famous tau. Bukan di Malaysia saja, tapi di Tanah Suci pun selalu ditanyakan. Bahkan di Malaysia pula ada keadaan, Ustazah, bagaimana kalau orang yang menghadiri akad nikah atau dia sendiri yang bernikah, kan? Akad itu berlaku dalam masjid, lalu bagaimana? Bagaimana pula kalau dalam keadaan asatizah yang mengajar yang telah dijadualkan pada tarikh tersebut, kalau tinggal ni kalau kita tinggalkan kelas
terlalu lama kelas itu ditinggalkan, menjadikan lupa dan sebagainya. So pesan-pesan begitu. Dan bagaimana pula kalau wanita yang haid nak masuk raudah, nak pergi ke tanah suci ni bukan mudah, kan? Bukan mudah, melibatkan kos, masa, tenaga, wang ringgit. Jadi ada ke jalan ataupun keadaan yang membolehkan juga mengambil langkah masuk ke dalam raudah dan sebagainya. Bagaimana pula kalau nak attend majlis ilmu ke dalam masjid ketika haid? Itu antara persoalan-persoalan yang sering ditanyakan, yang ustazah sangat berhajat untuk menyampaikannya dalam keadaan yang penuh berdasarkan sandaran-sandaran dalil yang sahih melalui pandangan itu dan pandangan ini dan sebagainya. Tapi tak dan pada hari ini cukup untuk, sebab ngam kena habis 10.30 ni, ustazah dah diberi warning. Kan? Jadi masya-Allah tabarakallah, diberi warning oleh Puan Syikin. Puan Syikin diberi warning oleh AJK Masjid, kan? Contoh ya. Jadi cukup sekadar itu saja. Ada soalan ke sebelum kita akhiri? It's okay. Jangan kita tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Apa saja yang Allah izinkan, yang Allah qadarkan, ya, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting bukanlah cepat habis belajar, ya, bukanlah cepat habis silibus, tetapi yang paling penting adalah faham, betul tak? Dan bukan sekadar faham, yang lebih penting adalah beramal. Ya, macam mana nak beramal kalau tak betul-betul faham? Hanya sekali lalu je laju begitu saja, tapi tak betul-betul faham. Ya, kalau faham baru dapat beramal. Dan yang lebih barakah lagi apabila kita dapat menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain pula. Wallahu taala alam. Okey, cantik soalan tersebut. Bagi golongan yang berhijrah tadi, dia wajib tak kena bayar fidyah? Satu hal lah. Wajib tak kena qada puasa? Jawapannya wajib sekiranya dia masih lagi berkemampuan untuk berpuasa. Tak ada yang menggugurkan kewajipan untuk dia tidak menggantikan puasa tersebut. Ya, cuma kita faham di sini sama juga macam bab solat. Apa hukum kalau meninggalkan solat dalam tempoh yang lama lah, mungkin baru berhijrah dan sebagainya? Hukumnya tetap wajib ganti tak? Jawapannya hukumnya tetap wajib ganti. Dalam Al-Quran menyebutkan bab hutang ni, kenapa gelap ni? Dia bagi him petanda ke macam mana? Ya, dah 10.30, kelang. Kan? Kenapa ni? Ada yang mogok ke? Okey, Masya. Boleh ke? Boleh bertahan kan? Sa'nah. Okey. Allahumma salli alaihi. Macam sama juga solat. Okey, dalam Al-Quran bab hutang je, masya-Allah, ayat yang paling panjang sekali dalam Al-Quran adalah bab hutang. Ya, hutang dengan manusia pun wajib bayar, apatah lagi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak juga kalau nak ganti solat lagilah, bukan ikut hari. Bukan sehari begitu saja. Solat sehari kali dengan 5 waktu solat. Lagi banyaklah kalau kita boleh faham di sini. Terlalu banyak amountnya. Sebab itu ustazah akan sebutkan di sini berdasarkan pandangan ulama yang menyatakan, ya, kalau berlaku keadaan sedemikian, contohnya banyak tinggal solat, banyak tinggal puasa, perkara pertama sekali yang wajib dan perlu dilakukan adalah taubatan nasuha. Buat tu dulu. Taubatan nasuha ni apa dia? Taubat yang bersungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya, yang mempunyai 3 elemen taubatan nasuha. Memenuhi taubatan nasuha sekiranya ada 3 elemen ini. Yang pertama, menyesal dengan dosa yang dilakukan. Kena ada rasa sesalan, penyesalan. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Aku jahil ya Allah, aku apa ya Allah, aku neka ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah, aku tersilap langkah ya Allah. Ada penyesalan. Sebab ada manusia yang tak ada menyesal pun. Ya, dengan hanya memahami Allah Al-Afu, Allah Maha memaafkan, Allah Al-Ghafur, Allah Maha pengampun. So saya tak menyesal pun apa yang saya pernah buat dulu ni. Ada. Tak boleh begitu. Taubatan nasuha perlu diikuti dengan sesalan, menyesal. Yang kedua adalah berhenti, stop daripada buat dosa tersebut. Ini juga kita pernah faham, ada orang yang taubatan nasuha hanya dengan menunaikan solat sunat taubat saja. Kan? Tapi tak ada elemen stop, berhenti tu. Buat lagi. Ya, siang buat dosa dengan harapan, dengan kenyataan nyata, oh tak apa, malam nanti boleh solat sunat taubat. Malam buat dosa dengan kenyataan menyatakan, oh tak apa, siang nanti boleh buat solat sunat taubat. Ya, dosa-dosa besarnya hanya boleh dihapuskan melalui taubatan nasuha. Taubatan nasuha perlu disusuli dengan sesalan. Yang kedua, berhenti. Ya, tak memadai hanya solat sunat taubat, tapi tak berhenti. Dan yang ketiga adalah berazam agar tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan. 3 ciri ini wajib
dilakukan untuk taubatan nasuha. Kalau benar taubatan nasuha, cantik diikuti ditambah dengan apabila menunaikan solat sunat taubat. Faham di sini? Okey. Jadi nak ganti tu terlalu banyak. Katalah solat pun banyak, ya, puasa pun sama. Ya, dalam keadaan wajib ganti. Dalam keadaan wajib bayar fidyah dan wajib ganti. Masya-Allah tabarakallah. So nak menggantikan itu, subhanallah, kadang-kadang boleh kalau dikira-kira diukur, kalau ikut umur ni macam ajal datang dulu sebelum habis ganti. Tidak, kita kata apa? Bismillah saja, teruskan perjuangan kamu, berusaha untuk menggantikan segala solat yang pernah ditinggalkan dan segala puasa yang pernah ditinggalkan, walaupun ada kebarangkalian yang berat, kebarangkalian yang banyak, bahawasanya ya macam tak dan ganti. Jangan putus asa, berusaha ganti sekurang-kurangnya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sedang berusaha mengqadakkan solat ataupun mengqadakkan puasa. Kerana kita memahami dan mengetahui Allah itu Maha Pemurah. Rahmat Allah itu lebih besar berbanding kemurkaan Allah. Dalam masa yang sama kita juga memahami bahawasanya Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, masuk syurga itu disebabkan amalan ke disebabkan rahmat Allah? Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu kita memahami, jangan kata kalau kita kata memang rahmat saja, pun begitu kita memahami ya berkaitan rahmat dan amalan ini pun sangat kuat. Ya, bagaimana nak mengundang rahmat Allah kalau tidak buat apa yang Allah suruh dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Pun begitu pada akhirnya kita ambil hadis tersebut supaya kita jangan merasa zon selesa dengan amal ibadah yang sedia ada. Sebab pada akhirnya masuk syurga kerana rahmat Allah. Kalau beramal saja tapi mulut tak jaga, ya, hati tak jaga, ya, lalu bagaimana? Pada akhirnya masuk syurga sebab kerana rahmat Allah. Bahkan wanita pelacur disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, sebabkan beri minum kepada seekor anjing sekalipun, bukannya banyak, bukannya hari-hari, sedikit saja, disebabkan itu pun telah membawa dia menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh fahami di sini, ya, berusahalah, ya, berusahalah untuk mengqadakkan puasa yang banyak yang ditinggalkan ataupun solat yang banyak yang ditinggalkan. Moga-moga mati dalam keadaan sedang berusaha menggantikan, mengqadakkan puasa dan solat yang pernah ditinggalkan. Ya, cuma jangan tak ada usaha lah. Kalau tak ada usaha, macam mana nak datang rahmat Allah tu? Kasih sayang Allah tu, kan? Seakan-akan kita memahami Allah Maha rahmatnya Allah SWT, hamba ni telah berusaha gigih, tak putus asa, benar-benar menyesal, benar-benar berhenti, benar-benar berazam, bertekad, qadarullah ajal sampai dulu. Ya, wallahu taala alam pastinya, ya. Tugas kita berusaha. Hasil kerja Allah. Pahala kerja Allah. Menentukan syurga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh ke? Boleh, insya-Allah. Wallahu taala alam. Maafkan saya, doakan saya. Ustazah minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, ada hati yang terguris, tindak tanduk yang kurang menyenangkan, suara yang kurang enak didengari di halua telinga, contoh-contoh yang diberikan terkena pada mana-mana pihak. Tak ada niat lain atas nama cinta lillahi ta'ala wa li rasulillah, nak mengajak semuanya kembali kepada jalan agama Islam yang sebenar-benarnya. Ya, moga menjadi asbab kebaikan dan hidayah Allah. Moga Allah limpahkan rahmat dan keberkatan. Moga Allah beri jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan. Allah ringankan ujian. Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan di dunia dan juga di hari akhirat. Moga diselamatkan daripada malapetaka, bala bencana, hasad dengki manusia, ya, dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini, sentiasa terdorong ke arah kebaikan dan dijauhkan daripada kejahatan. Buat dirimu dan yang mendengar secara fizikal ataupun online dan seluruh ahli keluarga masing-masing. Amin ya Allah, amin rahman, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan. Terimalah salat kami, terimalah puasa kami ya Allah. Puasa Ramadan kami ya Allah, berkatilah ya Allah. Terimalah zikir kami, terimalah selawat kami, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Terimalah usaha baik kami untuk berhijrah, usaha baik kami untuk mendekati agamamu ya Allah. Usaha baik kami, niat baik kami untuk istiqamah pada jalanmu ya Allah. Usaha kami untuk menuntut ilmu, menambahkan ilmu pengetahuan agamamu ya Allah. Terimalah ya Allah segala amal ibadah yang kami lakukan ya Allah. Terimalah usaha kami untuk berhijrah, untuk menutup aurat dengan sempurna, untuk menjaga salat awal waktu, menjaga salat yang sempurna, untuk mengqadakkan puasa-puasa yang pernah kami tinggalkan.
untuk memenuhi segala tuntutan-tuntutan agama-Mu ya Allah. Allah ya Latif, Allah ya Latif, Allah yang Maha Lembut, lembutkan hati kami ya Allah dari kerasnya hati kami. Lembutkan hati kami ya Allah dari tingginya ego kami untuk mentaati perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk menemui hikmah di sebalik setiap ketetapan perintah agama-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah, berkati kami ya Allah pada bulan Ramadan ya Allah. Berkati masa kami ya Allah, berkati tenaga kami, berkati kesihatan tubuh badan kami ya Allah, berkati rezeki kami ya Allah, berkati kehidupan kami ya Allah, khususnya pada bulan Ramadan ini ya Allah. Warzuqna lailatal qadr, agar dapat direzekikan bertemu dengan malam Al-Qadar dan dapat beribadah pada malam itu dengan sepenuhnya ya Allah. Dalam keadaan ibadah itu benar-benar diterima di sisi-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berkati hidup kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Bantulah kami keluar daripada madrasah Ramadan ini akhirnya tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita istighfar 3 kali minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat, nastaghfirullahalazim wa lakum. Kita tutup dengan sekali tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah. Ramadan Karim.